Edan Peters dilahirkan sebagai Edan Thomas Peters pada 20 Januari 1987 di St. Louis, Missouri, AS. Ialah seorang pelakon Amerika. Beliau dikenali secara meluas kerana persembahannya yang memukau dan selalunya intens merentasi televisyen dan filem, menunjukkan kepelbagaian yang luar biasa dalam menggambarkan pelbagai jenis watak. Kejaya awal dan kejayaan. Peters memulakan perjalanan lakonannya pada awal 2000-an, mendapat pendedahan awal dalam filem seperti Sleeping Adam, 2004 dan Sleepwalker, 2004, serta siri televisyen seperti Phil of the Future, 2004-2005 dan Indasiun, 2005-2006. Kejayaannya benar-benar melonjak dengan pemilihan beliau dalam siri antologi FX Ryan Murphy, American Horror Story, 2011-2021. Sepanjang 10 musim, Peters menjadi tunjang utama rancangan itu, menyampaikan persembahan yang tidak dapat dilupakan dan sering mengganggu sebagai pelbagai watak yang berbeza, termasuk Tati Langdon, Kit Walker, Kyle Spencer dan James Patrick March. Keupayaannya untuk menghayati pelbagai personaliti dalam siri yang sama mempamerkan bakat luar biasanya dan mengukuhkan reputasinya. Franchise X-Men dan pengiktirafan umum. Peters mendapat pengiktirafan umum lebih lanjut untuk perannya sebagai Peter Mahimov _Quicksilver dalam siri filem X-Men. Beliau pertama kali muncul sebagai mutan berkelajuan super dalam X-Men Days of Future Past, 2014, menyampaikan persembahan yang mencuri tumpuan yang dengan cepat menjadikan watak itu kegemaran peminat. Beliau mengulangi peranan itu dalam X-Men Apocalypse, 2016 dan Dark Phoenix, 2019. Kemudian, beliau membuat penampilan mengejutkan dan diiktiraf sebagai Zesi watak itu dalam siri Marvel Cinematic Universe, MCU, WandaVision, 2021. Pujian kritikal dan karya terkini. Selain American Horror Story dan X-Men, Peters terus memukau pengkritik dengan kerja dramatiknya. Beliau menerima anugerah Emmy Premier Team untuk pelakon pembantu cemerlang dalam siri terhad atau antologi atau filem untuk peranannya sebagai Detektif Colin Zabel dalam siri mini HBO Mara Odd ES Town, 2021. Pada tahun 2022, Peters mengambil salah satu peranan paling mencabar dan mendapat publisiti tinggi, melakonkan watak pembunuh bersiri terkenal Jeffrey Dahmer dalam siri mini Netflix Ryan Murphy, Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Persembahannya yang menyeramkan dan mendalam mendapat pujian kritika meluas, termasuk anugerah Golden Globe untuk pelakon lelaki terbaik dalam siri terhad dan pencalonan anugerah Emmy Premier Team untuk pelakon utama cemerlang. Edan Peters diraikan kerana komitmennya terhadap peranannya, sering menyelami watak-watak yang kompleks dan gelap, serta bakatnya yang tidak dapat dinafikan dalam menyampaikan persembahan yang berimpak dan tidak dapat dilupakan dalam televisyen dan filem.